Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengulas tentang ideologi mengenai masyarakat Toraja. Ideologi adalah sekumpulan gagasan ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam suatu kelompok ataupun dalam sesuatu sosial tu. Ideologi juga mencerminkan cara pandang sesebuah masyarakat dan juga sesuatu sosial. Okey, Toraja ni dia berasal daripada bahasa Bugis iaitu Toriaja yang bermaksud orang yang tinggal di daerah pergunungan. Nama ni diberikan oleh suku kaum Bugis kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pergunungan di Sulawesi Selatan. Suku Toraja ni adalah kelompok etnik yang terkenal dengan budaya unik, rumah adat tongkonan serta upacara kematian Rambu Solo yang megah. Mereka mendiami daerah Tanah Toraja dan sekitarnya yang memiliki lanskap pergunungan yang indah dan juga tradisi yang masih kuat dijaga sehingga kini. Okey, masyarakat Toraja ni dia agama Kristian. Dia bukan agama Islam lah. Lepas tu kaitan dia dengan ideologi, dia merupakan satu kepercayaan ataupun satu simbolik yang mana kalau kita sebut kepercayaan Toraja ni, orang akan kenal dia sebagai penduduk yang duduk dekat kawasan pergunungan yang dekat Sulawesi Selatan. So kalau kita kaitkan dengan ideologi adalah satu kepercayaan ataupun satu prinsip dalam suatu sosial. Saya nak terangkan sedikit tentang sejarah Toraja. Sejarah Toraja ni merujuk kepada satu kumpulan etnik yang mendiami wilayah pergunungan di Sulawesi Selatan Indonesia, terutamanya di kawasan Tanah Toraja. Toraja ni dikenali dengan budaya dan tradisi yang unik, termasuk upacara pengebumian yang sangat terkenal. Menurut sejarah, nenek moyang Toraja dipercayai berasal dari kawasan dataran tinggi di Sulawesi yang mulai menghuni wilayah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Sejarah Toraja dikaitkan dengan pengaruh pelbagai kebudayaan, termasuk budaya Austronesia yang mempengaruhi bahasa dan cara hidup masyarakat Toraja. Mereka juga terpengaruh dengan agama dan kepercayaan luar, tetapi walaupun menerima pengaruh luar, Toraja tetap memelihara dan mengekalkan adat serta tradisi mereka, terutamanya yang berkaitan dengan upacara kematian dan kepercayaan animism. Pada abad ke-17, pengaruh agama Kristian mula masuk ke Toraja melalui penjajahan Belanda, namun agama Kristian ini hanya diterima secara perlahan-lahan oleh masyarakat Toraja. Walaupun begitu, elemen-elemen adat lama masih dipraktikkan dalam kehidupan mereka hingga kini. Tradisi Toraja yang paling terkenal adalah upacara pemakaman mereka yang melibatkan ritual yang kompleks seperti memotong lembu atau kerbau dan membina rumah tongkonan iaitu rumah tradisional Toraja untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia. Kepercayaan mereka mengenai kehidupan selepas mati juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kegunaan bahasa Toraja. Gaya bahasa mereka. Bahasa yang digunakan oleh suku Toraja ini ialah ada beberapa dialek iaitu dialek Makale Rantepau, dialek Salu Putih Bongga Karadeng dan dialek Silanan Gandang Batu. Dia lebih kurang macam logat. Okey, seterusnya kepercayaan masyarakat Toraja. Masyarakat ni bagi dia orang Rambu Solo ni, upacara Rambu Solo ni penting sebab bagi mereka kalau tak buat Rambu Solo ni dikira macam mayat tu sedang sakit je, bukan dah meninggal. Lepas tu dia pun ada ikut tingkat sosial dia. Contohnya macam bangsawan, upacara dia mewah. Rakyat biasa, upacara dia pukul piring babi je. Lepas tu kalau yang sangat miskin tu, upacara dia pada waktu fajar yang akan terbenam. Okay. So tadi pun kita dah dengar daripada segi sejarah, daripada segi bahasa. So kita tengok dalam masyarakat Toraja ni, diorang ni sebenarnya amat mementingkan pasal tongkonan, iaitu keluarga besar. Dia bukannya sekadar daripada atuk, nenek ataupun anak-anak, tapi dia ni merakumi luas lah. Maksudnya daripada atuk nenek dia sampai ke makcik-makcik dia. So diorang ni duduk dekat dalam mana? Ada satu tempat ni dinamakan tongkonan, iaitu rumah adat yang menjadi pusat kehidupan keluarga besar. Jadi ia bukan sekadar tempat tinggal biasa, tapi ianya sehingga identiti dan warisan keluarga yang diwarisi turun-temurun. Macam saya lihat, macam kita tengok dekat Sarawak kan ada rumah panjang. Dekat dalam rumah panjang tu semuanya duduk dekat situ. So itu juga dekat masyarakat Toraja ni. Penting juga dalam keluarga diorang ni, diorang mementingkan pasal upacara kematian sebagai ikatan keluarga. Macam dalam masyarakat Toraja, kematian bukan sekadar peristiwa pribadi tapi melibatkan seluruh keluarga besar. So, kalau kita tengok pun, kalau dalam upacara kematian pun semua keluarga pun memang berkumpul sebab nak tengok, nak berikan penghormatan terakhir pada si mati. Contoh. Jadi diorang ni bekerjasama untuk memperdana dan mengatur upacara yang boleh berlangsung selama beberapa hari atau bulan.
So seterusnya kalau dari segi sosial, masyarakat Toraja ni diorang mementingkan juga hierarki sosial dan juga kasta. 3 kelas sosial, iaitu kaum bangsawan, iaitu tanak bulaan, iaitu golongan tertinggi yang biasanya memiliki tongkonan dan mengadakan upacara besar. Yang kedua, golongan rakyat biasa, iaitu tanak karulung, kelas pertengahan yang masih memiliki hak dalam masyarakat tetapi dengan sumber daya yang lebih terbatas. Untuk golongan ketiga ialah golongan hamba, iaitu tanak kuah-kuah. Masa zaman dulu ianya dianggap kelas terendah, tapi sistem ini semakin mudah dan dalam masyarakat moden. Okay, seterusnya kita pergi pada jenis-jenis kubur dekat Toraja ni lah. Dia ada 5 kubur. Okay, yang pertama dia ada gua. Okay, gua ni selalunya orang Toraja ni dia letak dekat gua untuk orang yang bangsawan. And dekat dalam gua ni dia susun dia susun mayat tu dia ikut kelas sosial. Dia ada 3. Okay, yang atas sekali, paling atas betul-betul kat puncak tu itu bangsawan. Yang kedua tu orang menengah. Dia panggil menengah tu macam orang biasa-biasa. Yang bawah sekali tu adalah orang yang sederhana, dia kekurangan lah, macam orang miskin kan. And dia bukannya dekat dari segi stage pemakaman tu je. Dia ada juga kan, dia orang nak arak tu kan. Dia orang ada, kalau untuk kelas yang pertama bangsawan dia pakai tongkonan. Yang tu untuk bangsawan. Kalau untuk kelas rendah dia bawa pakai macam tongkonan juga, tapi dia tak ada yang bentuk rumah tu lah. Kalau yang miskin dia pakai buluh je. So tak ada dia punya tak ada tongkonan. And then dekat depan gua dia tu, depan gua tu akan ada patung tau-tau. Okay, patung tau-tau ni untuk orang bangsawan je. So yang orang kelas menengah ke rendah, diorang tak ada juga. Diorang cuma ada yang gambar, lepas tu ada bunga. Yang tu je. And untuk dalam gua ni, diorang punya kubur tu dia letak, dia hempit-hempit. Dia letak, okay ini kubur yang ni, lepas tu kubur yang ni, macam tu. Lepas tu bila dah berterabur, dia akan buat upacara mak nenek ni, mak nenek, macam tu. Okey, seterusnya saya akan terangkan pasal kubur jenis gantung. Kubur jenis gantung ni merupakan peti mati yang diletakkan ataupun digantung di tepi tebing batu kapur, gua ataupun tempat tinggi lah. Okay, kepercayaan masyarakat Toraja ni, dia meyakini bahawa semakin tinggi dia punya tempat gantung, semakin dekatlah roh orang yang meninggal tu dengan Puang Matua, iaitu Tuhan dalam kepercayaan Toraja. Untuk proses dia, peti mati tu dia biasanya dibuat daripada kayu dan juga diukir dengan motif khas Toraja. Yang kedua, jenazah akan dimasukkan dalam peti. Lepas tu peti tersebut akan digantung menggunakan tali ataupun diselitkan di celah-celah tebing batu. Lepas tu kadang-kadang patung tau-tau, iaitu patung kayu yang menyerupai orang meninggal tu, akan ditempatkan di dekat kubur sebagai simbol adanya arwah tersebut. Makna dan juga fungsi kubur gantung tu sering diperuntukkan untuk bagi golongan bangsawan ataupun untuk yang memiliki status sosial yang tinggi. Ia dianggap sebagai menjaga jenazah daripada gangguan haiwan liar dan juga pencuri. Seterusnya tentang kubur batu tiang. Batu tiang ni adalah batu besar atau tiang batu yang biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu seperti di kubur atau kawasan peringatan. Batu ini juga sering kali berfungsi sebagai penanda atau simbol untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Batu tiang ini juga boleh berbeza dari segi ukuran dan bentuk, tapi ia selalu mempunyai makna yang mendalam dalam tradisi Toraja. Seterusnya, perkuburan jenis pohon pasiran. Pohon pasiran ni adalah salah satu tradisi pengebumian untuk bayi, iaitu bayi yang meninggal dunia sebelum tumbuh gigi. Bagi kepercayaan diorang ni, bayi yang meninggal pada usia sangat muda tu dianggap masih suci dan perlu dikembalikan kepada alam dengan cara yang lebih semula jadi. So, pasiran ni adalah proses pengebumian bayi dalam batang pohon tarak, iaitu sejenis pokok besar yang dianggap suci dalam budaya Toraja. Dia tebuk satu lubang dekat pokok besar tu, lepas tu dia letak bayi dekat dalam tu, lepas tu dia tutup tu, dia tutup dengan serat dengan kulit kayu. Jadi bagi diorang percaya lama-lama kan pokok tu akan tumbuh semula, akan sembuh, maksudnya lubang tu dah tak nampak kan. Jadi dia menyerap jasad bayi tu, jadi bagi diorang anggap bayi tu dah kembali kepada alam semula jadi. Untuk keunikan pohon pasiran ni, dia tak ada batu nisan. Dia cuma pokok tu lah jadi tanda bayi-bayi tersebut meninggal. Lepas tu pokok hidup tu dia tak akan tebang. Maksudnya dia biar je pokok tu tumbuh. Seterusnya, jenis kubur Patani. Jenis kubur ni adalah tempat pemakaman yang paling moden jika nak dibandingkan dengan semua jenis kubur. Benda ni sebab dia bentuk rumah. Lepas tu ukurannya kecil, bentuknya tradisional minimalis. Lepas tu satu patani tu, satu rumah tu boleh muat beberapa peti mayat tu yang ada hubungan keluarga, contoh macam mak ayah, anak-anak macam tu.
sebab memang ruang bawah tanah yang dicipta khas untuk petani ni memang untuk tampung banyak-banyak peti tu. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.